Yang terjadi sebenarnya, anak saya tidak sedar. Waktu dia kemalangan tu, dia sedar ada orang bagi video, dia duduk di atas jalan raya. Kemudian, orang call talian 999 untuk bawa dia dengan ambulans pergi ke HKL lah. Dia pergi ke HKL tu mungkin dalam keadaan yang tidak sedar lah. Saya tak tahulah, wallahualam. Yang sebenarnya. Sebab kita nak bercakap dengan doktor pun tak boleh. HKL ni terlalu sibuk sangat-sangat HKL ni. Doktor dengan nurse berlari-lari tahu kerja. Orang masuk HKL ni macam masuk pasar borong Selayang. Masuk pasar borong Selayang, tong ikan semua putih, biru. Masuk HKL macam tu lah. Nak cakap sibuknya kan. Dia tak sedar daripada waktu dia kemalangan tu. Waktu kemalangan dia sedar, lepas tu pukul berapa dia tak sedar, saya tak tahu. 2 hari dia tak sedar, hari Sabtu jam 7.45 pagi baru dia sedar. Dan waktu saya sampai, saya berada di Kota Baru, saya sampai lebih kurang dalam pukul 4 pagi. Saya pergi tengok dia dan saya ambil keputusan untuk kita pindahkan ke hospital swasta kerana dia mempunyai insurans yang cover dia lah kan. So saya pindahkan dia ke hospital swasta. Di hospital swasta pun lebih kurang dalam hampir 24 jam dia tak sedar. Selepas tu dia sedar. Jadi itulah saya rasa satu benda yang mengajar saya erti syukur yang sangat-sangat besar. Pergi dapat kembali.